Hello dan assalamualaikum guys. Everybody is here. Welcome back to my YouTube channel Zul Hadi Zuri TV and SSA TV fans. Alright guys, so pada malam ni aku berada di Pulau Langkawi di Pantai Cenang dan aku nak memberi nafas baru dekat YouTube channel Zul Hadi Zuri TV dan ini adalah episod yang pertama Zul TV Social Experiment. So guys, nanti aku akan pergi dekat Dataran Cedang dan aku akan randomly pick up orang cakap apa, randomly pick up about social experiment. So guys, about apa? Bully. So guys, ciao. Alright guys, so randomly pick up yang pertama adalah makcik ni. So makcik, soalan ni simple saja. Apa pendapat makcik tentang bully? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada saudara kita yang datang ni, sebab inilah peluang untuk semua kita rakyat Malaysia tentang bully. Pada pendapat makcik berkenaan dengan bully ni sepatutnya tidak berlaku lah di mana-mana juga institusi. Maksud kau sini sebab kau sendiri, makcik sendiri biasa lalui juga sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke universiti. Memang suasana ni akan berlaku daripada senior. Bergantung tahap bully tu yang macam mana. Senior selalunya yang zaman makcik dululah. Kami bukan bully. Kami bagi nasihat, bagi teguran, bagi satu cara yang orang kata apa, nampak macam kakak-kakak, abang-abang buat pada adik-adik. Macam bagi ingat nanti itulah kenangan manis kita apabila kita belajar. Tapi zaman sekarang ni kita nampak bully ni mungkin terlibat melalui media sosial lah. Sebab kita banyak tengok cerita keganasan, gambar-gambar yang dipamerkan tu, kita tengok macam banyak adegan yang orang kata apa, kurang elok untuk anak-anak kita. Mungkin satu kejutan juga untuk anak-anak. Bila tengok tu dia rasa macam tak ada apa buat. Sebab orang yang berlakon tu, lepas berlakon tu dia tengok elok tak ada apa. Jadi dia rasa macam mungkin tak sakit kot kan. Jadi tu juga salah satu lah, mungkin rasa tu kurang, kasih sayang tu kurang. Bila tak ada benda tu, jadi tanggungjawab pun tak rasa benda tu kita perlu ada. Jadi saya makcik lah, makcik, pada pendapat makcik, bully ni kalau boleh kita hentikan, kita sama-sama. Kalau nampak, kalau dengar, biarlah orang nak kata kita keboci ke, kita ambil berat terlebih ke, terkurang ke macam mana pun, kalau kita nampak benda tu salah dari sikit undang-undang, sama-sama kita buat laporan, sama-sama kita tegur, sama-sama kita bantu. Sebab kadang masa kita tak faham perasaan dia, macam mana dia nak cerita, macam mana dia nak kabarkan kat kita di luar sini ni, dia tak tahu sebab dia tekanan setiap orang tak sama. Itu saja daripada saya. So makcik, wajar ke ataupun tak wajar normalisasikan kegiatan bully di Malaysia ni? Saya rasa tak perlu kot. Kita dari agama kita pun tak menggalakkan kita buat satu benda yang terlarang. Bagi saya bully ni satu benda yang terlarang. Kalau satu program atau aktiviti yang kita buat untuk kita bagi teguran, untuk kita bagi ingatan kepada pihak tertentu ataupun lapisan-lapisan tertentu, contohnya di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah dan sebagainya, tu saya rasa tu tak ada satu masalah. Sebab tu satu kenangan manis bila kita dah keluar pada satu tempat tu. Tapi bully ni saya rasa satu benda yang kita efek kat perasaan dia, hati dia, termasuk fizikal dia, tu kita rasa tahap yang tidak sesuai lah. Jadi pada pendapat makcik, tak perlulah kita merealisasikan benda yang tak sepatutnya pun. Banyak lagi benda yang baik, yang bagus untuk anak-anak dan generasi kita boleh buat. Okey baik. Makcik, masih nama apa? Nama makcik tinggal? Okey, nama makcik Rohaida binti Kasa. Makcik tinggal di Kampung Air Hangat, Kampung Sungai Itau, Kampung Air Hangat. Itu saja, Langkawi. So guys, randomly yang pertama. So jom kita pergi ke randomly yang kedua pula. So makcik masih baik banyak. Makcik orang yang pertama join saya punya konten. So masih makcik. Ya, sama. Alright, so randomly pick up yang kedua adalah seorang brother ni. So aku nak tanya dekat hang, wajar ataupun tak wajar bully ni di Malaysia? Dia kalau buat kata bully ni memang tak wajar lah, sebab kita macam mana, kita ajak kekerasan kepada
macam bukan nak kata lemah lah kan, pada orang-orang yang tak mampu macam dengan kita. So bully ni orang kata macam mana, memang tak wajar lah, memang tak sepatutnya ada di Malaysia ni. Tapi itulah lebih kepada orang pembuli ni, dia rasa diri dia hebat. So bila diri dia hebat, dia boleh arah budak-budak yang lemah sikit lah pada dia, orang kata kan. Yang lemah pada dia ni, so buat ni, so kita tak elok lah buat macam tu. So itu saja. Lagi satu, bully ni kita tak boleh kekalkan dalam Malaysia lah. Sebab bila contoh dalam sekolah, satu sekolah, rasa diri hang hebat, hang bully budak-budak. So bila nanti hang keluar, dia pun nak lepas geram tak boleh. Sebab macam mana? Sebab hang banyak geng. So bila dia tak boleh lepas, dia akan bully budak-budak bawah dia pula. So benda ni akan berulang. So kita nak elakkan benda ni, kita kena stop, kita kena ambil tindakan lah. Tak mahu jadi macam kes Zara Khairina, apa semua yang terlibat dalam sosial media ni kan. Tak elok lah semua tu. So randomly people yang kedua. So masih bro. Alright, terima kasih bang. So ciao. Alright, Pak Long. Pak Long adalah orang yang ketiga bila saya buat social experiment. Dan soalan saya, wajar ataupun tidak bully berada di Malaysia? Tak tidaklah. Tak patutlah benda tu boleh jadi macam tu. Ya, kenapa? Pasal nak kalau boleh tak boleh begini. Saya ni penyabar, payah. Payah. Dia tu. Kalau nak mengking orang pun payah. Melainkan kita dah sebadan dah hilang tu lain. So apa pendapat Pak Long tentang bully ni yang berlaku di Malaysia ni lah? Dia kata memang tak patutlah kalau bully macam ni. Banyakkan diorang ni macam lah, macam apa, macam darah muda ni banyak kan, tak tahu nak cakap lah kan. Dalam orang tua pun ada juga, tapi doktor dia lain, doktor dia lain begini. Saya tak pastilah benda tu. So itu sajalah. So okay, baik guys, Pak Long daripada mana ni Pak Long? Saya dari Kangah. Ni Pak Leh. Baik, so guys, ciao. Alright, so orang yang keberapa dah aku dah lupa dah. So guys, jumpa seorang abang ni. So bang, saya nak tanya dekat abang, wajar ataupun tidak mic terbalik. Ni sini. Okay. Wajar ataupun tidak bully di Malaysia ni, dan bagi tahu pendapat. Baik, Assalamualaikum, selamat malam. Okey, baik, jadi bagi saya bully ni dia sebenarnya salah satu perkara yang tak bagus sebenarnya untuk kanak-kanak lah. Sebab kita dididik untuk belajar, dan kita hantar di asrama tu untuk belajar, mak ayah kita hantar untuk belajar, dan kerja kita hanya untuk belajar lah matlamat. Dan sebenarnya kerja kita bukan untuk membuli sebenarnya, sebab membuli ni dia akan mendatangkan kesan yang buruk untuk jaga masa panjang lah. Dan peranan juga untuk saya, bagi saya lah ya bang, kepada ibu bapa kat luar sana, kita kena sentiasa pantau anak-anak lah. Dan masa pantau tu dari segi bukan kata selalu kontak dia pergi sekolah dia, tidak. Mana kata kontak pemantau tu dari segi kalau dia balik cuti, perkara apa yang dia sering buat lah. Kadang-kadang kita sekarang ni, zaman sekarang ni, kita banyak terdedah dengan apa, media sosial, kemudian dengan gadget sekarang ni kan. Kita tak salahkan mak ayah gadget, tapi perlu ada pemantauan dan susunan penggunaan yang betul lah. So mungkin bagi saya bully ni sangat tak bagus sebenarnya. Sebab bukan sekarang ni, kadang-kadang ada sekarang ni dah banyak sangat perkara-perkara yang budak tengok kan, hanya di ujung jari saja. Jadi dia boleh tengok movie ataupun
Apa-apa sajalah yang dia boleh buat rasa insting dia, aku nak try. So wajar ataupun tidak? Memang tidak wajar lah. 100% say no to bully lah. Memang Say no to bully memang lah. tak bagus lah sebenarnya bully ni. So bang, terima kasih. Daripada mana bang? Saya daripada Bangi Selangor. Kau orang Selangor. Bangi kau, aku ni orang Kedah je. So bang, terima kasih bang. Baik. Saya ni asal daripada Kulim. Oh, Kulim. So bang, terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak Baik. Good job. So bang, guys, kita pergi ke orang seterusnya. Baik, terima kasih. Alright, so orang yang ke bawah atas, aku pun tak ingat. So Makcik, bagi pendapat Makcik sendiri, dan wajar ataupun tak wajar tentang bully di Malaysia ni? Tak wajar lah. Macam dari satu yang nak cerita ni macam bila orang atasan anak adik-adik tu yang bila tu dilepaskan saja. Dia kena orang yang budak orang bawahan macam kita tu boleh ambil tindakan, kena tangkap, kena naik mahkamah dengan law boleh bagi keputusan boleh ditahan. Macam bicara Karina tu sampai rakyat semua memberontak lah, membuat demo pun kan, tak berhatilah. Dia tu diselidungkan sedangkan benda tu takkan tak ada. Sedangkan benda tu saya kata dalam hidup petau dah. Ya. Disembunyikan benda tu kan. Ya. Dia kata dia mak dia pun tak berhati. Dia kata bila dia pun dah korek kan, dia tengok jasad dia pun memang tak apa. Memang tak, dia beberapa belah hari kan. Ya. Allah Ta'ala tunjuk benda tu dia memang betul. Jasad dia tak hancur. Kalau kata orang ni memang dia tak ada lah, dia rangka je kan. Bila dia korek, kalau macam tu dia pun tak ada kesedaran lagi. Kata Allah Ta'ala dia tunjukkan kebenaran pada Zara Karina tu kan. Tak bagus lah. Saya pegang kalau kita punya macam ni lah, kita punya keadaan kan. Rakyat sekajakan untuk ni lah, dia tak bagus lah. Kalau daripada kerambat elok, sekurang boleh bagi sokongan lah kadang-kadang kan. Tak setuju lah. So di Malaysia ni wajar ataupun tidak wajar kita menormalisasikan kegiatan bully di Malaysia ni? Tak boleh lah, tak wajar lah. Faham. So Makcik, masih sebab join saya punya konten kali ni. So ciao. Alright bang, Okay. Abang orang yang ke bawah pun saya tak tahu apa semua. So bang, saya nak tanya pendapat abang, wajar ataupun tidak, dan bagi pendapat abang tentang bully di Malaysia. Okey, pendapat saya tak wajar lah. Sebabnya bully ni boleh menyebabkan mental healthy lah. Mental health. Mental healthy lah. Dia akan mengganggu prestasi belajar, Ya. pergaulan dia akan kemurungan lah. Lagi? Tu je. So wajar ataupun tak wajar? Tak wajar. Tak wajar. Tak wajar. Tak wajar. So guys, pendek tapi pendek, ringkas dan juga padat. So guys, kita pergi ke orang yang seterusnya. Ciao. Alright bang, so apa pendapat abang tentang bully, dan wajar ataupun tidak wajar? Bagi saya, bully ni satu perkara yang tak wajar lah. Dengar perkataan bully tu pun macam seram kan bang kan. Jadi memang tak wajar lah. Jadi macam bully ni akan merosakkan mental health seseorang. Barangkali mungkin benda tu dia akan takut nak pergi ke mana-mana ke bang. Mungkin dia murung duduk dalam bilik terkurung, menangis macam tu ke bang. Saya tak tahu lah, tapi yang saya tahu tak wajar lah. Tak wajar lah. Betul. So kiranya tak patut nak menormalisasikan kegiatan bully ni di Malaysia. Betul, bukan Malaysia saja bang. Dunia ni tak boleh bully bang. Bukan dunia, Malaysia negara bang. Memang negara lah. Memang negara bang. So guys, simple, jawapan simple, ringkas dan juga padat. Bang,
Asal daripada mana bang? Saya asal daripada Pahang bang. Pahang. Daerah? Daerah Bentong. Bentong Pahang. So guys, kita pergi ke orang yang seterusnya. Ciao. Alright, so bang, abang orang yang last lah senang kata, penutup pada hari ni. So apa pendapat abang tentang buli dan wajar ataupun tidak wajar di kegiatan buli di Malaysia? Pada pendapat saya sudah semestinya buli adalah satu perkara yang tidak wajar lah di Malaysia. Jika kita lihat pada masa kini, buli merupakan satu masalah yang menjadi satu trend yang semakin mendadak dan semakin menaik lah. Jadi benda itu menjejaskan kepada generasi-generasi muda kita lah. Jadi saya tidak menyokong buli dan katakan tidak kepada buli. Dan wajar ataupun tidak wajar kita menormalisasikan kegiatan buli di Malaysia? Sudah tentunya tidak wajar. So simple, ringkas dan juga padat jawapan abang ni. Abang daripada mana bang? Daripada Melaka. Melaka. Daerah? Daerah Melaka Tengah. Melaka Tengah. So guys, kalau abang nak dengar outro saya, boleh. So jap outro. Pergi ke Dubai membeli burger. Wahai para subscriber, bye bye. I love you. Ciao.